Okay guys, saya dapat satu komen daripada sahabat kita. Dia bagi pendapat dia pula. Ini berkenaan dengan video saya 3 brand kereta yang susah nak jatuh market value dia. So, pendapat dia bukan kerana kereta tak bagus sangat, tapi budaya rakyat Malaysia yang menggilakan brand Toyota dan Honda. Ini saya setuju sangat. Betul, saya tak nafikan memang budaya rakyat Malaysia gilakan kereta Toyota, kereta Honda dengan kereta Perodua. Tapi bukan maksudnya kereta-kereta macam Mitsubishi, kereta-kereta pada Nissan, Mazda, even kereta-kereta dari Proton ni tak bagus sebenarnya. Kereta-kereta dia orang pun bagus, ada kualiti yang baik, ada demand yang cantik juga. Tapi dah memang mentaliti rakyat Malaysia nak kereta Honda, nak kereta Toyota sebab nak nampak bergaya, nak nampak ada value dia. Tapi yang untungnya, siapa yang beli kereta-kereta yang macam ni, dia punya second hand value market dah drop banyak. So lebih berbaloi kalau kau beli second hand model-model macam ni daripada kau beli baru. Sebab apa? Harga dah jatuh banyak dah guys. So untunglah kalau kau beli kereta ni. Contoh macam kereta X50, kau beli baru harga dia dekat 97,000. Yang ni spek eksekutif. Tapi kalau kau beli second hand, dah usia 3 tahun punya kereta, dah 60 lebih. So 30,000 kau dah jimat dah. So, siapa yang pandai dalam kereta second hand ni, sebenarnya kau beli kereta lagi berbaloi daripada kau beli kereta baru. Contoh kereta-kereta yang macam saya sebut tadi lah. Cuma kalau kau nak brand Toyota atau Honda, dia punya market value tak jauh beza dengan baru kalau kau ambil yang usia 5 tahun punya kereta tu. So, kurang berbaloi lain sikit. Tapi kalau kau ambil kereta-kereta brand macam Nissan, Proton, contoh lagi Mazda, kau lebih berbaloi sebab apa? Harga dia dah gap dengan harga baru. Banyak beza dia. So, cuba korang tulis pula pendapat korang. Apa pendapat korang pasal harga value-value kereta yang ada ni. So, kalau korang nak cari kereta yang cantik, boleh roger saya, Syahrin, di Mahf Auto. Calik guys. Assalamualaikum.